Yang Berhormat Tuan Chong Chien Jen. Terima kasih Datuk Ahli Pertuan. Soalan saya soalan 10. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya mohon menjawab soalan ini bersama-sama dengan satu lagi soalan mengenai perkara yang sama bagi skor, iaitu soalan oleh YB Tuan Ding Kuang Hing Serikai pada 5 Mac 2009. Baik. Terima kasih Yang Dipertua. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, dalam tempoh kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-9, KSP ke-9, sejumlah 2.5 bilion ringgit telah diperuntukkan kepada koridor tenaga diperbarui Sarawak atau SKOR. Setakat ini, daripada sejumlah 1.03 bilion ringgit yang diperuntukkan untuk SKOR bagi tahun 2009, sebanyak 414 juta ringgit telah pun disalurkan pada kerajaan negeri baru-baru ini untuk memulakan kerja-kerja awalan bagi kesemua 9 projek yang dicadangkan oleh kerajaan negeri di bawah SKOR. Pelaksanaan projek-projek ini akan membawa impak yang tinggi kepada penduduk Sarawak, khususnya penduduk di wilayah tengah yang merangkumi bahagian Bintulu, Mukah, Miri, Sibu, Kapit dan Serikai. Ini kerana pelaksanaan projek-projek dan kemasukan pelaburan di dalam kawasan SKOR akan mewujudkan banyak peluang perniagaan dan pekerjaan kepada penduduk Sarawak. Puan Yang Dipertua, bagi SKOR terdapat 9 projek yang diperakukan untuk tempoh KSP ke-9, iaitu: pertama, membina jalan akses ke tapak empangan Murum, Kapit. 2, membina jalan akses ke Bandar Pekan Kapit. 3, membina jalan akses ke tapak empangan Baram, Miri. 4, membina jalan akses ke tapak empangan Baleh, Kapit. 5, membina jalan Tunoh, Kapit. 6, membina jalan akses ke tapak empangan Limbang. 7, membina lapangan terbang baru Mukah. 8, bekalan air Samalaju. Dan 9, estet perindustrian Samalaju. Pada masa sekarang, pelaksanaan projek masih di peringkat awal, memandangkan pelantikan kontraktor masih belum dilakukan kerana masih di peringkat pelantikan juru perunding. Selain daripada itu, sektor tumpuan SKOR adalah sektor tenaga, maka di bawah tempoh KSP ke-9, SKOR akan memberi tumpuan kepada projek-projek infrastruktur dan kemudahan asas sahaja kerana pembangunan dan penyediaan kemudahan infrastruktur, ameniti dan utiliti ini telah dikenal pasti sebagai faktor pemangkin yang penting bagi menyokong pembangunan sektor tenaga berkenaan serta meningkatkan daya tarik SKOR terutama kepada para pelabur. Perancangan SKOR adalah merupakan program pembangunan jangka panjang, iaitu daripada tahun 2008 hingga 2030. Walaupun impak sebenar hasil daripada pelaksanaan SKOR masih terlalu awal untuk dilihat, namun beberapa petunjuk awal menunjukkan prestasi yang memberansangkan. Misalnya dari segi pelaburan, setakat ini hampir 80 bilion ringgit telah pun komited bagi pembangunan SKOR berbanding sasaran pelaburan sebanyak 34 bilion ringgit sehingga 2010. Sumber pelaburan luar negara adalah daripada Amerika Syarikat, China dan Jepun. Kebanyakan komitmen pelaburan tertumpu kepada sektor yang melibatkan jumlah pelaburan yang besar, khususnya dalam industri berat, aluminium dan tenaga. Sekian. Ya, Tuan Kuching. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya, sama ada kerajaan ada apa-apa akan melaksanakan apa-apa mekanisme bahawa projek-projek yang dibiayai oleh kerajaan akan dibahagikan dan diagihkan kepada kontraktor-kontraktor kecil dan kontraktor-kontraktor tempatan
dan bukannya tertumpu kepada sesuatu keluarga atau niaga syarikat dimiliki oleh pemimpin-pemimpin politik yang berkaitan dengan pemimpin-pemimpin politik atau kronis-kronis pemimpin politik di Sarawak. Sama ada mekanisme atau tujuan kerajaan untuk membahagikan projek-projek yang akan dilaksanakan oleh kerajaan di antara kontraktor-kontraktor tempatan yang kecil supaya semua dapat manfaat daripada projek SCORE ini. Terima kasih dengan soalan itu. Pelaksanaan projek SCORE dan juga projek-projek di bawah koridor yang lain, pelaksanaan ini adalah koridor-koridor mesti mematuhi syarat-syarat pembenaran, iaitu dari segi pelaksanaannya ataupun pemberian tender-tender adalah secara tender terbuka. Jadi kita akan membuka kepada semua kontraktor-kontraktor, terutamanya kontraktor-kontraktor yang berpangkalan di Sarawak untuk SCORE. Kita akan memberi peluang kepada kontraktor kecil dan sederhana, terutamanya di Sarawak. Dan seperti saya kata, pelaksanaannya akan adalah cara mematuhi syarat-syarat peraturan perbenaran. Terima kasih.